Dah lulus PAC-PTD, kena buat apa lepas ni? Tahniah kepada calon yang berjaya melepasi PAC-PTD baru-baru ni. Tapi ingat, perjuangan belum selesai. Selepas ni, anda perlu bersedia pula untuk menghadapi temuduga PTD. Jangan tunggu tarikh temuduga diumumkan baru nak mula belajar. Temuduga PTD bukan sekadar panel nak tengok anda petah bercakap. Mereka juga mahu menilai pengetahuan tentang perkhidmatan awam, kematangan pemikiran, kemahiran komunikasi, kepimpinan dan keyakinan diri dan juga cara anda mengendalikan tekanan serta isu semasa. Antara soalan yang mungkin atau boleh ditanya, kenapa anda mahu menjadi seorang PTD? Apa yang anda faham tentang peranan pegawai tadbir dan diplomatik? Apakah isu semasa negara yang sedang anda ikuti? Jika ditempatkan dalam bidang yang bukan pilihan anda, bagaimana anda menyesuaikan diri? Jadi nak jawab macam mana? Mulakan persediaan dengan mengkaji tugas PTD, kementerian dan dasar kerajaan. Latih jawapan secara tersusun, tapi jangan menghafal sampai kedengaran macam robot. Buat juga simulasi temuduga supaya anda lebih bersedia untuk menjawab soalan susulan dan soalan yang tidak dijangka. Lebih awal anda bersedia, lebih banyak masa anda ada untuk memperbaiki pengetahuan, komunikasi dan keyakinan diri. Kami sudah sediakan rujukan temuduga PTD versi terkini yang merangkumi strategi menjawab soalan, penyediaan dokumen, etika pemakaian, simulasi temuduga serta 7 kisah benar pengalaman calon temuduga PTD. Calon yang serius nak buat persediaan awal boleh dapatkan rujukan dekat link di bio ataupun di MJ Cik Su.